Ramai orang salah faham hari ini bila daftar affiliate, kita mengharapkan pendapatan akan bergerak dengan sendirinya. Tapi affiliate ni adalah satu perjalanan perniagaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam biasa Zaki Zamani. Kali ini saya nak terangkan berkenaan dengan perjalanan affiliate ni. Saya sebelum ni mempunyai sedikit pengalaman berkenaan dengan perniagaan online ni lah. Perniagaan online ni dulu saya terlibat dengan dari segi penjualan daripada eBay. eBay dekat US lah, eBay US lah. Lebih masa saya mula terlibat dengan eBay ni, saya buat satu dropship. Dulu dia panggil dropship lah. Saya dropship daripada AliExpress dan dhgate.com. Masa zaman tu belum lagi terkenal berkenaan dengan affiliate ni. Saya dah cuba menjual barang-barang produk daripada China untuk dropship ke US, ke negara-negara lain lah. Ada setengah tu saya biasa juga dropship barang jualan saya ke negara luar seperti negara yang berperang dengan kita tu dan sebagainya. Affiliate ni adalah berkenaan dengan membantu syarikat untuk memperkenalkan produk. Tanpa affiliate ni syarikat kena berusaha sendirilah. Tapi dengan syarikat memberi peluang kepada pihak affiliate untuk mempromosikan produk yang syarikat nak pasarkan. Kemudian contoh macam kami buka kepada affiliate lah, untuk affiliate promosikan produk kami, Reka Flat Gel Bidara ni lah, yang sebelum ni kami dah jalankan secara online. Apabila kami menjalankan sistem secara online, kami buka peluang untuk affiliate bantu promosikan jualan produk Reka Flat Gel Bidara ini melalui online sistem. Di sistem affiliate ni pula, para affiliate tidak perlu simpan stok, tidak perlu uruskan operasi harian seperti pembungkusan, seperti pengempusan dan sebagainya. Bila dah affiliate perkenalkan kepada orang ramai, kepada pelanggan berminat untuk membeli produk Reka Flat Gel Bidara ini, dan membeli melalui link affiliate yang telah didaftarkan, pihak syarikat akan tengok transaksi online yang dah berjaya. Kemudian pihak syarikat akan bungkus dan post dengan kadar segera, insya-Allah, kepada pelanggan yang membeli. Anda hanya perlu fokus kepada belajar konten dan marketing. Anda tidak perlu fikirkan yang berkenaan dengan tadilah, berkenaan dengan dengan pembungkusan, dengan pengepusan. Yang tu semua pihak syarikat Reka Flat akan uruskan. Cuma dekat affiliate ni, fahamkan berkenaan dengan produk, fahamkan dengan siapa target sasaran, siapa position kita nak guna Reka Flat Gel Bidara ini, apa yang boleh bagi nilai kepada pelanggan yang nak guna dan sebagainya. Reka Flat Affiliate System ni adalah bukan skim cepat kaya. Ia adalah sistem perniagaan yang sebenar. Kita tak tetapkan affiliate ni berperingkat orang yang kata multi level lah. Kita hanya single level. Kita jual, kita dapat pendapatan. Kita tak jual, kita tak dapat pendapatan. Itu yang diterapkan oleh Reka Flat lah. Reka Flat tak mau bina banyak level yang rujuk yang boleh memeningkan syarikat, boleh memeningkan para affiliate juga dari segi komisen dan promosi dan sebagainya. Kita nak sistem yang telus, yang mudah, yang simple,
yang boleh memasarkan produk secara jelas dan berniaga dengan secara sah tanpa kos tersembunyi, tanpa menyalahi undang-undang daripada KPDNKK dan sebagainya. Setakat itu saja dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung pada hari esok. Reka Flag affiliate system ini adalah satu permulaan perjalanan bagi kami dan para affiliate yang dipilih dan kemungkinan affiliate yang akan mendaftar kemudian hari. Jom Reka Flag affiliate team 1, kita jalan pelan-pelan. Reka Flag kekal aktif boleh.